untuk movie Black Hawk ni, adakah you pun ada dengar tak cerita latest ni kan orang cakap pasal penggunaan CGI dengan AI yang tidak proper untuk filem. What about your filem ni, you akan jaga tak benda tu? Kita tak akan gunakan sistem AI. AI dia tak, ataupun dia tak sebati kita lagi, belum lagi. Kita akan gunakan macam CGI, yes, kita pakai. Kita buat apa yang kita mampu. Kadang-kadang kita nak melangkah lebih jauh, sedangkan kita tak lepas yang bawah dulu. Bagi saya, filmmaker tak boleh terlalu berangan sangat. You boleh lepas step bawah, you pergi step atas. Sedangkan step atas you tak bersedia. Jadi kena buat preparation, you go step by step untuk mencapai kejayaan. Kepada peminat-peminat Filmscope Russian dan juga kepada semua filem-filem tempatan, support terus filem-filem tempatan. Ya, insya-Allah dengan izin Allah, filem kita boleh mencapai kutipan yang baik, mendapat penghargaan daripada masyarakat tempatan dan juga masyarakat dunia. Siapa tahu? Kan? So we try our best, do our best. Akhir sekali, serah rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala.